Menu-menu Turkish. Sebab betul-betul Kufte. Akhirnya aku sampai juga kat mana tau? Dekat Turki. Tak adalah bro, aku kat Melaka. Ni Dataran Pahlawan. Yang ini Mahkota Parade. Dia betul-betul dekat area sana. Dalam tu. Jom kita pergi. Makanan-makanan Turkish. The only one in Melaka. Makanan-makanan Turkish yang ada kat sini. Turki ni dia bukan negara Arab tau, yang macam selalu. Yang ini tombik doner chicken. Ayam dia RM14 je. Aku rasa yang termurah sekali kat Melaka ni. Geng, Iskandar kebab ni banyak macam ni, harga baru 24 tau. Daging nampak, ayam 22. Irisan daging dia tak sama macam kebab tu tau. Juicy tau. Ini beef pide ni yang mula-mula ada uli tepung tadi. Chicken carbonara, Kufte. Kufte tu dia punya daging ni lah, daging ayam dia. Yang dibakar dan dipanggang. Pertama kali aku rasa Kufte ni daging dengan ayam, aku nak cakap menangkap. Ini pasta bolognese. Tapi yang paling best dia punya beef Kufte ni. Kufte kat sini memang kau kena cuba lah. Ni, yang bulat-bulat. Sepanjang aku promote makanan ni, pertama kali aku try menu Turkish. Basmati chicken Kufte. Orang Melayu selera nak makan nasi ni dia. Basmati dia. Kita try sambal dia. Sambal dia ni kalau kat sini semua sama. Bismillah. Sambal dia ada rasa masam-masam tomato sikit. Dia tak masin, dia tak manis. Ada rasa pedas-pedas sikit. Dia macam bolognese ada punya rasa. Lebih kurang. Tapi kau rasa tau, cili tu macam dia sangai kan. Ni betul. Chef cakap ni chef. This is Turkish bread. Turkish bread. Boleh makan dengan apa-apa pun. Nak makan dengan ni ke, dengan pasta ke. Nak bagi tahu ni, original tepung semua import daripada sana tau. Nampak. Serius lah, korang dah boleh makan menu Turkish dekat Melaka ni tau. Nak pergi Turki entah bila. Turkish punya feel ada kat Melaka dah. Apa lagi? Guys, kat sini Dataran Pahlawan, Menara Taming Sari, dekat dalam ni. Ni dia, Turkish Cuisine Cafe Melaka.